Aku tak berminat sebenarnya nak ulas kenyataan Tok Jalal bila dia sebut agama Tamil, agama Tionghoa. Tetapi aku lebih berminat nak ulas video Datuk Jalal yang ni. Kau dengar video ni? Kita memerlukan kerajaan yang mewakili orang Melayu, Cina, India dan masyarakat orang asli untuk menguruskan kerajaan bagi kestabilan, kemakmuran dan masa depan rakyat. Tanyalah, tak stabil ke kerajaan sebelum ini? Tidakkah kerajaan sebelum ini memang dah mewakili rakyat dekat Negeri Sembilan? Masing-masing mewakili setiap komposisi kaum yang ada dekat Negeri Sembilan. Dan ayat dekat ujung-ujung kenyataan daripada Tok Jalal tadi dia sebut. Penting bagi kita sekarang bukan untuk menduduki atau untuk menguruskan kerajaan negeri semata-mata, tetapi yang penting bagi kita untuk memperkukuhkan urus takdir kerajaan. Adakah kenyataan ini cuba nak gambarkan kepimpinan Tok Min sebelum ini daripada segi angkanya baik tetapi tidak dilimpahkan kepada rakyat? Sedangkan realiti kita tengok, bab ekonomi, bab pendapatan negeri tu tak boleh nak sangkal dah. Bab duit dalam yayasan-yayasan Negeri Sembilan yang tu tak boleh sangkal dah. Tapi katanya mungkin tak cukup. Bukan nak tengok baik daripada segi angka sahaja. Tetapi kena tengok juga apakah dimanfaatkan kepada rakyat. Habis yang Tok Min bagi skim dari sekecil-kecil bayi sampai setua-tua warga emas tu apa dia? Pelajar-pelajar yang cemerlang apa semua diberikan wang sagu hati. Tu apa dia? Dan kita juga lihat duit dalam yayasan seperti mana yang dikongsikan oleh salah seorang calon Pakatan Harapan, Ustaz Syahid. Yang mana awal Tok Min ambil alih kepimpinan dekat Negeri Sembilan, duit dalam yayasan hanya ada sekitar 1.5 juta lebih kurang. Hanya cukup katanya nak bayar gaji 2 bulan staf dekat situ. Tetapi sekarang, sebelum daripada Tok Min bubarkan DUN, Tok Min dah make sure duit dalam tu ada sekitar 30 juta lebih. Dan 18 juta dibelanjakan setahun untuk dimanfaatkan kepada rakyat. Itu realiti dia. Dan aku nak tanyalah, yang UMNO Barisan Nasional tarik sokongan daripada Tok Min itu dalam keadaan macam mana? Apakah dalam keadaan Tok Min ni tengah bercuti luar negara, bawa anak isteri berjalan-jalan? Tidak, tak jadi macam pemimpin lain. Tetapi realitinya, Tok Min tengah bekerja pada waktu itu. Sebab itulah kita boleh perasan, dia cakap pun dia tidaklah spesifik sangat. Sebab mereka sedar prestasi Tok Min hari ini sangat-sangat baik untuk mereka sangkal. Jadi cara mereka itu seperti mana kita tengok sekarang. Dia tak boleh lawan prestasi, dia tak boleh janji akan buat lebih baik, lalu dia kumpulkan kuasa-kuasa politik demi memastikan berlakunya pengukuhan bagi puak-puak mereka. Sampai rela yang dulunya bergaduh, hari ini boleh berbaik semula. Tapi tak apa, ini negara demokrasi, rakyat ada kuasa yang sangat besar sebenarnya untuk menentukan. Dan aku rasa agak kecewa lah bila Haji Hadi gelarkan 2 orang adun daripada Bersatu itu sebagai pengkhianat. Sedangkan kerana adun itulah kita faham kerajaan yang cuba ditubuhkan antara BN dan PN ini kerajaan yang tidak stabil. Yang mana kerajaan hanya dengan 19 kursi sahaja. 2 orang saja adun tarik sokongan, tak jadi langkah tebuk atap tu. Bayangkan, kalau mereka berjaya tubuhkan kerajaan pada waktu itu, berlaku persengketaan di antara mereka, 2 orang tarik sokongan, jatuh kerajaan. Apa nak jadi dengan nasib rakyat? Sedangkan sebelum itu, ada satu kerajaan yang stabil. Tak boleh nak faham stabil tu macam mana. Tak boleh nak faham sebagai orang politik ini yang lebih diutamakan itu adalah rakyat dan juga mandat rakyat. Bukan cari jalan, nafikan hak dan mandat rakyat dengan jatuhkan parti yang dipilih dengan buat langkah tebuk atap dan pintu belakang. Dan aku nak kongsi jugalah satu posting daripada Bang Mat berkenaan dengan kata-kata semangat yang rakyat berikan kepada beliau. PH akan menang kali ini. Dan daripada situ kita nampak semangat juang yang ada pada Pakatan Harapan kekal sampai sekarang dan insya-Allah kekal sampailah di hari pengundian. Dan kita harapkan kemenangan kepada Pakatan Harapan ini direalisasikan oleh rakyat di Negeri Sembilan. Menang bagi PH ini bukanlah sekadar menang sahaja, tetapi menang kerana PH telah pun membuktikan takbir urus yang baik demi untuk rakyat. Assalamualaikum. Ciao.